boleh beli, boleh pakai, senang jaga, yang paling best, berdesuk bang. Seterusnya adalah model 795 Ducati. Yang ini datang penuh jajan dengan Brembo, dengan body slider, dengan air horn, dengan yang paling penting sekali 2 biji temik kat belakang bang. 2 biji temik kat belakang. 2013 original mileage 49,000 saja. Yang first owner dah buat mileage audio Desmo lebih kurang dalam 20,000 km, 20 ke 25,000. Saya rasa saya nak belanja sikit bunyi lah biar abang-abang tak tidur malam ni. Saya jual murah bang. Cumanya motor ni tahun 2013 jadi dia tak boleh masuk low finance credit. Saya jual dengan harga 16,800 sahaja. Berminat datang test kena bawa balik bang. Tak payah pening balik. Seterusnya pun sama juga, model 795 tahun 2013 registered 2014. Saya jual masih lagi sama 16,800. Yang ini pun penuh berjajan. Okey, penuh berjajan sebab apa? Dia dah datang sekali dengan RCS 19 original, RCS 19 original kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Okey, datang sekali dengan Brembo, memang datang sekali dengan Brembo siap. Dan yang paling penting yang ini pun sama, pakai temik juga bang. Pakai temik juga. Okey, ada cover single seat. Okey, kalau orang rumah takut orang lain naik, ni bang, dia dah bagi sekali dengan cover single seat, so dah tak payah nak takut. Yang ini pun saya belanja sikit. Yang ini dah banyak sikit ni, dia dah masuk domino, dah masuk dengan exaggerate punya starting, banyak benda-benda jajan dia. Semoga malam-malam anda diselubungi misteri oleh Ducati, okey? Right. Seterusnya adalah model 797. Yang ini 797 model baru sikit, paling latest 2017, register 2018, mileage 23,000 sahaja. Yang ini pun jangan tunggu lama-lama sebabnya condition motor seadanya dah cukup handsome dah. Yang ini pakai aero full system. Okey, aero full system. Kita pun bagi jual motor seadanya. Cuma apa motor yang akan dapat? Servis, minyak hitam, filter checking, OBD scan semua akan buat in-house. Aksesori apa yang anda nampak pada motor, semua kita bagi sekali, tak ada buka satu skru pun. Yang ini kita jual dengan harga 24,800 sahaja. 2017, register 2018. Ni pun kita belanja sikit. Bang, apa motor yang ada dekat depan mata sekarang ni yang anda tengah tengok, jangan tunggu lama-lama bang. Saya takut nanti abang WhatsApp, sorry bang, motor dah sold. Jadi kalau nampak iklan ni naik, cari kita punya nombor salesman, call terus, terutamanya cari saya. Alright, so itu saja daripada saya, Adib, daripada TM Motor World. Explore more right with us. Kalau nak jual motor, kalau nak cari motor, kalau nak beli motor, cari kami di TM Motor World. Thank you, bye bye.